Buat apa tu? Ha? Buat apa? Tengok lembu, tengok lembu. Apa tu? Masa lapar kepau apa? Pak kepau. Ya. Dia macam dia bagi siap laka dah. Kepau apa? Kepau daging. Daging kebel maring. Lagi kebel makan. Ya. Okey, buat ada ah. Ada ibu buat. Nak makan pak kepau. Oh, duk nanti nak makan orang Malay buat ni. Ha. Boleh. Apa kita pergi buat dah? Boleh. Udah. Baik. Kita tengok lagi lah. Ni kakak jadi hari ni. Gapo dia ada kakak yo? Oh daging je siap lah daging. Ya. Daging je siap dah. Oh daun pak kepau ni, daun pak kepau. Pak kepau mah kita panggil dah. Lepas tu goni ya rasa-rasa dia kita guna. Biasa-biasalah gula ajino gitulah. Okey, mula-mula gini nah. Nak ambil bawang putih. Masuk dalam ni dah. Nak kocok. Ni kocok Kocok Pop. Okey, ni hacur dah. Nak boleh hacur pula mak. Oh, mak sotang wik kita. Okey, hacur dah. Sotang tu boleh saya bakal so ni. Lama. Bawang putih kalau ada. Kita nak buat tumis dia ni. Kakak dia ni. Kakak dia ni. Wah mak numis. Ini kita guna kayu api juga gini. Masak kayu api. Permintaan budak rumah. Baik kita lagi tumis dia. Okey, ni koli baru koli. Kita cuba minyak dia. Nampak minyak dia panas. Turun awah-awah apa untuk bawang putih dengan lada kita tumbuk tak ni. Pedih hidung molek beh. Lagi. Alah. Oh lengah eh. Sini. Kita metawi pecah bahu sikit turun daging. Kita turunkan daging ni. Oh. Penuh wali. Bagai. Daging hak gerebek marang ni beh. Lengah oi. Mencari kuda putih. Kuda lama betul. Bagai beh. Bagai. Dekat. Kita biasa masak dengan gas Mai dapur kayu api. Kursi. Oh lengah oi. Okey, kita nak tumis dia nak pergi rasa bawang putih dengan lada. Jadi kita turun air ke sikit. Pedih mata pula. Kita buat air dia sikit dah. Boleh sikit. Okey, banyak sangat boleh agak kan ni. Dah banyaklah air. Okey. Selepas ada kita buat air, kita turunkan ni sikit tau. Nak lagi cahaya ya, nak hitam sikit. Dia banyak dah. Okey. Lepas tu ni buat rasa-rasa dia. Kecap model botol. Kecap bukit. Okey, kita buat dia sikit dah. Biasa dapur kayu api. Dapur gas kita boleh kuat api. Dapur ni kita nak kuat tak boleh. Lepas dia gitu. Okey. Olteh masuk dapur kayu api. Aduh. Ni kita buat apa? Gula dan ajino sini ni. Sikit berasa dia dah. Sebab kita buat style kita buat di Malaysia. Lepas tu kita gunakan ni. Kita orang suka tak anda. Kalau 4-5 sudu kat kita buat. Pada dengan daging banyak Rasa tu atas set demo lah. Lagu mana? Perlu basah masak semenu berjeruk perlu. Permintaan bining. Ni kita relax dulu mata. Dia suruh air sikit biar pecah minyak. Kita buh. Bukan pecah minyak, dia suruh air. Kita buh pak kepau. Lepas tu siap. Lupa so gian ni kita buh kakak dah. Sah tirai.
Tadi kita lupa bubuh. Main dengan api tak ogok, api selul lupa habis. Tebak dia sikit dah. Lupa tak apa, masa ni boleh buah lagi. Si api kuat ah api. Nak boleh akak lah. Oh silap molek. Kita buat air hari tak banyak dah. Tapi boleh pecah air daging je. Jadi air ni. Boleh dapur kayu api. Kalau dapur gas kita kuat gas kejap tau. Tunggu air. Oh wadah. Barang jadi dah. Rasa jadi dah rasa. Barang. Tunggu ya kering sikit. Masak dah lagi ni. Ya biar dia kering sikit. Kita bubuh daun dia. Daun pak kerpau. Barang. Daging kerebel marang ni beh. Okey. Permintaan orang rumah suruh buat ni benda-benda ni. Pak kerpau. Biasa benda ni kita di Malaysia kita guna dapur gas ya kejap. Mari guna kayu api basah. Oh ada. Dah. Aduh. Okey. Oh, tengok nak boleh itu. Kita turun daun pak kerpau ni batu kaca panjang sikit. Kita buat macam style kita buat di Malaysia ni dah. Pak kerpau kaca panjang. Kita turun dia. Kau lebih kau sedap pak kerpau. Barang ni. Oh, barang beh. Jangan dekat beh. Tengok barang ni. Apa begitu panas kecik derah ni. Apa? Oh, dah beh. Asal. Tengok. Tengok bukan sekadar pak kerpau kita buat hari ni dah. Ni barang. Tengok barang ni beh. Tengok wis cerak dah. Gapo ni? Gapo? Memang buat gapo ni? Lagi bakar. Lagi bakar. Pasah sah apa nak guna lagi? Sah, nak cicau dak lah. Oh, dak. Okey. Ni set dia. Popok dia duk bakar ni. Set dia. Malu. Kawan anak dara adik ipar duk bakar daging. Boleh makan lagi dah. Kita nak akak lagi. Mata, nasi putih. Pak kepau kita akak sikit Jadi beh. Tepuk sikit. Okey ni. Nanti kita pergi makan. Jadi tak dah. Dah. Ni pak kerpau daging gerebeh hak kita buat saat ni dah. Mari kita terasa dah. Lagu mana dah. Mari dekat. Aduh. Dah makan dah. Peluh nah. Peluh lah. Jadilah udah. Tapi kita salah terlebih air kita buat tu. Tengok masalah ni macam kurang minyak. Tapi kalau orang biasa makan kurang minyak tu boleh makan dah lah. Tapi rasa jadi tak jadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa padas. Rasa. Masing manis dia cukup. Rasa. Tambah dengan telur mata pula. Oh jadi sakut beh. Makan tepat gini ni. Makan. Kok oleh. Telur mata sikit lagi. Dah. Terima kasih. Siapa-siapa tengok video ni sampai ke habis ya. Lepas tu jangan lupa follow, share dan like ya. Kita minta makan nasi dulu. Ni. Baiklah. Assalamualaikum.